kita baru dekat Jemapu Pizza Kayu Api. So first kita beli yang Alina. Alina memang basic orangnya. Alina kata pizza, pepperoni, extra cheese, extra pepperoni. Next is Korean pizza. Sini tak kedekut. Dalam setiap kali beli memang tak kedekut. Extra cheese. Next is lasagna, abang kata kat yang kayu api, kayu arang. Lasagna beef. Dia guna lasagna sheet yang betul. Jarang kita nak jumpa kedai yang tak guna roti. Tapi dia macam version sihat sikit. Dia tak berlemak sangat. Sebut pai dia sedap. Terasa terbuka wap ni. Kalau orang yang suka crust pizza yang nipis-nipis, ni okey. Nipis je, nampak tak? Ini sangatlah best. Our family favourite. I'm not the type of person yang makan pizza yang ada pineapple ni, ada pedas ni. Ini sedap. Kat sini, dia punya environment memang best. Kampung-kampung. Ada ayam, ada angsa. Ang-ang. Kucing jangan cakap lah, banyak. Toilet ada belakang ni. Surau, perempuan ada, lelaki ada. Air panas ada, air sejuk panas ada. Tapi air sejuk, air dalam peti ais je lah. Air panas pun kena buat sendiri. Okey lah kan, at least boleh tahu nak manis mana. Sebab duduk banyak. Itu je untuk orang yang dia guna QR. Ada lain okey. Kalau Muslim lain, korang kena keluar sekejap. Pintu masuk je. Saya dah dapat. Pokok pisang, pokok kelapa pun ada. Okey lah tu je. Bye-bye. Bye.